Okey, Assalamualaikum saya Mu. Hari ni habis main dekat loko di Bandar Baru Tunjung saya Mu. Let's jom. Okey saya Mu, inilah kedai dia dah. Restoran loko depan nu Hotel H Elite. Okey saya Mu, let's jom kita tengok dalam kedai dia dah. Oh wow, saya Mu tengok tu kedai dia. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam be. Dekat loko ni bukan special be. Oh, kita ada macam-macam special. Antaranya kita ada air. Air ni ada tahap kepedasan dia 1, 2, 3. Kita ada burger crispy, chicken, burger beef dan burger kawin. Kita ada nasi ayam minum baru sebenarnya 9%. Ramen pun kita ada juga dan air pun macam-macam jenis air lah. Okay, Assalamualaikum saya Mu. Hari ni saya Mu tengok abang mai dekat loko Bandar Baru Tunjung. Saya Mu tengok menu abang order ayam goreng hari ni. Saya Mu tengok memang betul-betul sangat meriah saya Mu. Okey, ni abang nak terang ayam goreng hok biasa dia. Saya Mu tengok ayam goreng dia tu ke. Allahu Akbar. Besar mana? Besar-besar ketulai ayam dia tu. Crunchy mana bunyi? Abang tak tahu dah saya Mu. Abang nak terang tu. Tengok barang. Bismillahirrahmanirrahim. Crunchy mana? Wow yang. Rupa-rupanya ada juga air goreng sesedap gini saya Mu. Luar crispy, dalam berjuicy. Wow. Tengok ayam dia dengan tapak tangan abang ke. Besar dia lagi. Tu barang tu. Berjuicy molek saya Mu tu. Wow, crunchy saya Mu. Setara ni ayam saya Mu. Orang tempat teh kita buat pula memang betul-betul puas hati. Bagi. Okey, ni abang nak terang pula hok pedah dia dah. Tengok warna dia comel saya Mu tengok barang. Wow. Dia pedas dia manis yang. No. Lepas tu saya Mu abang nak terang burger dia merah buat abang marah. Saya Mu tahu tak ni loko ni ke dia asal daripada Kedah. Dia buka cawangan ni di Bandar Baru Tunjung. Setara ni barang saya Mu kena mari memang puas hati saya Mu. Besar burger saya Mu. Tengok barang saya Mu tengok burger dia dia bubuh ayam tu ke tebal, lepas tu crispy pula saya Mu. Kita bubuh sos saya Mu tengok ni. Oh, tengok kau burger dia tu ke. Oh, sempurna saya Mu. Tebal ya yang. Memang betul-betul tebal. Wow. Gabungan mantap. Okey, lepas tu abang nak terang ramen popcorn dengan ramen cheese. Saya Mu tengok memang betul sangat meriah. Tengok tu burger dia saya Mu. Wow, saya Mu tengok tu. Ayam popcorn. Wow. Bila telur kuning pecah dalam mulut kan, dia gabung dengan ramen kan, dia jadi satu kombinasi yang sempurna saya Mu. Ni abang nak tahu pula ramen hot cheese dia deh. Oh, saya Mu tengok tu. Abang buat kombinasi telur, ramen, daging, cheese. Ni betul-betul kombinasi sempurna saya Mu. Jadi. Okey, lepas tu saya Mu abang nak terang pula nasi ayam dia dah. Cuba dah ni saya Mu. Kita banjir ke dia dengan kuah saya Mu. Crunchy, bunyi kita tekuk tu kan crunchy molek saya Mu. Tu barang tu putih molek barang saya Mu letak sini.
Crunchy. Wow. Okey, saya mau tengok kemurahan air dia. Okey, ni habis order hok bobai dia dah. Konsang dulu saya mau. Pop. Gini, tertera dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Okey, saya mau ni habis nak terap pula air perisa kurma. Sedap juga air kurma saya mau. Okey, saya mau menu hok habis makan dekat loko tunjuk ni ke. Memang betul-betul kombinasi yang sempurna saya mau ni. Bagai boh.